Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua pendengar podcast KPT yang setia menantikan kami setiap minggu, dan pastinya juga setiap minggu kita akan bawakan pelbagai tajuk-tajuk dan juga topik-topik menarik. Jika sebelum ini kita bawakan 3 segmen di dalam podcast KPT, tapi pada kali ini kita bawakan satu segmen khas untuk kita membincangkan mengenai satu festival yang saya kira merupakan satu program signature daripada Kementerian Pendidikan Tinggi, iaitu Festival Idea Putrajaya. Dan kita bermaklum, festival ini telah pun berjaya berjaya berlangsung dengan jayanya pada tahun 2024 sejak ia diperkenalkan, dan pada tahun 2025 ini ia akan diteruskan lagi. Namun ia akan dijalankan pada skala yang lebih besar. Dan pastinya juga untuk kita menceritakan lebih lanjutlah mengenai Festival Idea Putrajaya ini, kita amat puas sekali kita bawakan seorang tetamu kita daripada selatan tanah air, iaitu pendaftar Universiti Teknologi Malaysia yang juga merupakan Ketua Penyelaras Festival Idea, Datuk Dr. Muhammad Syahril Abdullah, bersama dengan kita di podcast KPT pada ketika ini. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah, sihat. Okey, baik, Datuk. Jadi pada Datuk, kalau kita lihat, Datuk, seperti tadi kita dah pun saksikan pelancaran Festival Idea at Negeri. Ini merupakan satu kelainan saya kira, jika tahun lepas hanya berfokuskan di Putrajaya saja, tapi kali ini kita dah merentas ataupun kita telah pun melangsungkan ke seluruh negara. Mungkin itu dulu yang pertama sekali, Datuk. Datuk dapat ceritakan dari segi kelainan kita pada tahun 2025 ini sekali, Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cik Hafizi dan juga pihak KPT kerana mengundang saya untuk turut berada dalam podcast KPT pada hari ini. Kalau kita lihat topik yang diberikan pada hari ini sangat menarik. Sebagaimana yang kita lihat sebentar tadi, apabila pelancaran FOI di peringkat negeri yang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, yang kita lihat bahawa ia suatu perubahan baharu yang diperkenalkan di bawah flag FOI yang digagaskan oleh pihak KPT. Kalau kita lihat dan kita bandingkan 2025 dengan 2024, sewaktu 2024 pelaksanaannya hanya di peringkat program pengenalan, di peringkat kementerian pada waktu itu, melihat bahawa perlu ada suatu mekanisme untuk kita memperkenalkan program Festival Idea ini kepada rakyat Malaysia. Dan atas kejayaan yang kita capai dengan bantuan semua pihak, dari pihak KPT, seluruh universiti yang Politeknik College Community serta IPTS yang bernaung di bawah KPT telah menjadikan FOI 2024 suatu kejayaan yang kita telah berjaya mendekati rakyat Malaysia lebih daripada 1 juta orang. Dan ia juga memberi suatu petanda bahawa program ini patut dikembangkan di seluruh negara. Atas faktor lokasi, kita lihat bahawa tidak semua boleh hadir ke Putrajaya. Jadinya Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Diraja Dr. Zamri melihat bahawa perlu dikembangkan pada setiap negeri. Dan 4 tahun ini kita insya-Allah akan berjaya melaksanakan kepada 13 buah negeri. Yang kita sebentar tadi, di samping kita melancarkan FOI di peringkat negeri, kita juga melancarkan FOI Negeri Perak. Kalau kita lihat pada 4 Oktober yang lalu, telah ada program FOI at Johor yang dirasmikan oleh Datuk Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan KPT. Dan saya lihat bahawa pada setiap negeri tema-tema yang dibawanya bersifat lokal dan memenuhi kehendak setempat. Dan Alhamdulillah, setakat rekod yang saya perolehi, kehadiran di peringkat negeri sangat memberangsangkan, dan kita menerima kehadiran daripada pelbagai lapisan masyarakat. To conclude, pada tahun ini adalah bukan hanya sekadar di peringkat negeri,
Di peringkat Putrajaya juga kita banyak lagi segmen-segmen baharu yang kita perkenalkan. Okey, baik Datuk. Kalau kita lihatlah, maknanya setiap negeri, setiap universiti kita, setiap IPT kita menyahut seruan daripada Yang Berhormat Menteri untuk diadakan di 13 negeri, makna keseluruhannya. Jadi sepanjang Oktober ni Datuk, kalau kita lihat fokus kepada FOI at negeri dulu. Sepanjang tahun ni, sepanjang bulan ini ataupun bulan Oktober ni, kita boleh jangkakan kemeriahan ataupun vibe FOI itu boleh kita rasakan dan juga disambut baik oleh setiap IPT. Apa antara mungkin pameran ataupun mungkin pertunjukan ataupun mungkin forum-forum yang dilakukan ataupun yang berlangsung sepanjang di FOI negeri ini? Adakah dia bersifat seperti forum-forum cendekia kawan saja ataupun mungkin ada pameran-pameran produk-produk inovasi penyelidikan di setiap IPT ataupun di setiap zon itu sendiri nak ditunjukkan kepada masyarakat? Secara amnya kita pecahkan kepada 5 kategori untuk pelaksanaan di peringkat negeri. Yang pertama adalah kita menumpukan kepada program-program perkongsian ilmu yang kita letakkan di bawah program seperti forum, wacana keilmuan, program telaah dan juga khutbah. Yang mana yang kita lihat bahawa ada elemen-elemen penjanaan idea, bagaimana idea ini dapat direalisasikan dan dari idea ini bagaimana boleh meningkatkan kesejahteraan rakyat daripada proses pemindahan ilmu contohnya. Yang kedua adalah kita bawa hasil-hasil inovasi sosial yang dicipta oleh tenaga-tenaga akademik di universiti, politeknik, college community, ditunjukkan kepada masyarakat yang mana hasil-hasil inovasi sosial ini telah berjaya membantu memudahkan kehidupan rakyat. Contohnya, kalau kita lihat salah satu daripada produk college community Kota Tinggi membawa inovasi penghasilan dough pizza yang hanya memerlukan 2 sudu minyak dan air yang secukupnya dan tidak perlu lagi nak start nak bina dough pizza itu dalam keadaan yang agak complicated. Ini sangat mudah dan hasilnya dengan modal RM100 boleh mencapai pendapatan yang lebih 3 atau 4 kali ganda daripada modal yang dikeluarkan. Ini contoh yang ditunjukkan oleh college community di Kota Tinggi. Kalau kita lihat sebenarnya inovasi yang dibuat oleh pihak Universiti Malaysia Kelantan menerusi pendekatan keusahawanan mereka telah banyak membantu usahawan-usahawan desa ini untuk berkembang dan memastikan produk mereka itu boleh tahan lama. Teknologi retort yang diperkenalkan. So perkara-perkara ini sebenarnya banyak membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan akhirnya boleh meningkatkan juga ekonomi. Sebab itu kita lihat di peringkat negeri juga kita bawa pendekatan untuk perkongsian kejayaan. Bagaimana sebenarnya kita nak berkongsi kisah kejayaan rakyat Malaysia. Ini sebagai suatu role model kepada anak muda, kepada pelajar sekolah, bahawa rakyat Malaysia juga boleh berjaya dengan idea-idea yang hebat yang telah menembusi sehingga ke peringkat antarabangsa. Di samping itu juga kita tahu bahawa di bawah KPT, di bawah kementerian-kementerian banyak perkhidmatan-perkhidmatan yang boleh terus kepada rakyat. Dan juga kita bawa perkhidmatan-perkhidmatan yang terus kepada rakyat. Contohnya perkhidmatan teknikal, menservis telefon, fashion dan juga pelbagai. Dan saya lihat bahawa kita segmen yang kelima yang kita bawa adalah untuk meningkatkan kemahiran-kemahiran STEM ini di peringkat pelajar sekolah. Bagaimana nak menimbulkan minat untuk mereka juga menceburi bidang-bidang bersifat sains dan teknologi ini. Saya rangkumkan bahawa di peringkat ke-13 buah negeri ini aktiviti-aktiviti ini telah diperkenalkan dan ia sebenarnya memberi manfaat yang besar kepada masyarakat kerana kita bawa apa yang ada di Putrajaya pada tahun lepas kepada negeri-negeri. Dan alhamdulillah daripada 13 buah negeri, 4 buah negeri
yang buat di luar daripada kawasan universiti. So saya kira ini satu benda yang menarik kerana kita bawa hasil produk KPT dan juga kementerian-kementerian yang berada dalam ekosistem pendidikan tinggi ini kepada rakyat supaya rakyat dapat lihat hasil-hasilnya di atas bagaimana kita membina model insan yang bertaraf kelas pertama itu. Ya, saya rasa sangat menarik Datuk. Apabila kita buat festival idea at negeri ini, ialah seperti sebelum ini kita tahu tidak semua ada kesempatan untuk datang ke Putrajaya. Jadi mereka banyak menyaksikan hanya di media sosial, platform media sosial ataupun tidak mampu untuk datang ke secara fizikal. Tapi apabila kita menjelajah ke seluruh negara, kita pergi ke negeri-negeri ini dengan perlibatan semua IPT di bawah ekosistem, not only kepada Kementerian Pendidikan Tinggi tapi juga kepada kementerian-kementerian lain juga, ini satu perkara yang menarik kerana kita nak merakyatkan pendidikan itu sendiri. Kalau kita tagline kita di KPT selalu kita bawakan merakyatkan pendidikan tinggi. Jadi sekaligus rakyat ataupun masyarakat boleh merasai apa sumbangan sebenarnya Kementerian Pendidikan Tinggi ataupun Pendidikan Tinggi Negara ni, akademia-akademia kepada masyarakat, utamanya untuk berkongsi kepakaran, berkongsi ilmu dan sebagainya. Itu di FOI ataupun Festival Idea at Negeri. Banyak kita dah bercakap panjang dan sebagainya. Pastinya juga acara kemuncaknya adalah di Putrajaya nanti, iaitu 4 hingga 8 November 2025 di PICC dan juga kawasan-kawasan sekitar Putrajaya ini. Jadi Datuk, apa yang boleh kita jangkakan berbaki kurang daripada sebulan saja lagi, iaitu pada 4 November nanti, apa yang kita boleh jangkakan mungkin kelainan daripada FOI 2024 yang lalu, Datuk? Sekiranya kita lihat untuk Putrajaya Festival of Idea ini adalah penganjuran kali yang kedua. Yang mana apabila penganjuran kali yang kedua, saya juga nak ambil kesempatan ini di peringkat awal untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak EMGS, pihak MQA yang menjadi penaja utama kepada program Putrajaya FOI 2025. Yang mereka ini sangat membantu dalam menggerakkan FOI ini. Dan juga pada tahun ini kita mendapat sokongan yang padu daripada universiti-universiti awam dan juga politeknik dan juga college community. Kerana kalau dahulunya mereka datang dengan pameran-pameran kecil, tetapi kali ini mereka hadir dengan skala yang besar. Yang saya lihat bahawa tidak hanya sekadar universiti awam, IPTS juga ramai yang terlibat. Dan Alhamdulillah tahun ini apabila kita melaksanakan pendekatan whole of government approach, bermaksud FOI ini bukan belong to KPT semata-mata. FOI ini adalah program semua orang. Dan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri yang telah memfungsikan Jawatankuasa Pemandu, saya dapat lihat bahawa kementerian-kementerian memberi kerjasama yang baik dan mereka juga terlibat aktif dalam program pada 4 hingga 8 November nanti. Secara ringkasnya, tahun ini kita memperkenalkan 2 segmen baharu. Segmen ini segmen yang kita fokuskan kepada Global Higher Education Summit and Showcase. Ini kita nak bawa program yang melibatkan menteri-menteri pendidikan luar negara untuk hadir ke Malaysia ini bagi kita mengangkat martabat pendidikan tinggi negara. Di samping itu juga kita nak tunjukkan kepada dunia antarabangsa bahawa kualiti pendidikan yang kita ada. Dan kita lihat juga tahun ini kita memperkasakan segmen yang kita sebut sebagai Advanced TVET and Entrepreneurship. Yang ini di bawah kelolaan Jabatan Pendidikan Politeknik dan juga College Community, yang menjadi penyeras utama kepada segmen ini. Dan mereka juga dibantu daripada rangkaian Malaysia Technical University ataupun Universiti MTUN ini. Yang saya lihat bahawa pada program ini tahun ini kita meletakkan tema. Kalau dahulu pada tahun 2024 kita memberi fokus kepada local wisdom ataupun kearifan lokal ini. Bagaimana kita nak bawa hasil-hasil penyelidikan yang dihasilkan oleh diberikan
satu showcase kepada rakyat. Cuma tahun ini kita bawa tema yang berbeza sedikit, iaitu kita membawa the idea of Madani itu. Bagaimana Madani melakar masa depan dan merealisasikan idea itu. Dalam bahasa Inggeris, Madani shaping the future, turning idea into reality. Sebab kita nak bawa, kalau tahun lepas kita bawakan bagaimana nak mencipta idea itu, bagaimana nak pastikan idea kecil menjadi idea yang besar, yang besar menjadi idea yang hebat. Tahun ini kita nak bawa idea-idea ini kepada suatu proses untuk menjadikan ia suatu realiti. Dan kita lihat bahawa dengan kerjasama semua itu, kita dah mula memperkenalkan, sebagai contoh, sudah pasti akan ada pelbagai forum, dan juga kita ada tahun ini 4 signature program. Yang pertama adalah Global Higher Education Forum, yang akan melibatkan perbincangan dengan peserta-peserta di peringkat antarabangsa. Yang kedua adalah ASEAN Higher Education Leadership Forum, yang mana ini akan melibatkan dengan rakan-rakan ASEAN. Kita juga ada disebut sebagai Higher Education Institution Industry Summit. Yang ini bagaimana kerjasama di antara pihak akademia dengan pihak industri. Di samping itu juga kita ada International Minister Roundtable Meeting, serta kita ada ASEAN International Mobility for Students. Di samping itu, apabila kita melihat dengan program signature ini, kita tidak tinggal program Carnival Kerjaya Premium. Yang saya lihat bahawa satu tarikan ini adalah kita menyediakan dengan kerjasama dengan pihak Kesuma, pihak Perkeso, pihak Telenkop. Kita bekerjasama untuk membawa industri-industri yang akan menawarkan kerjaya-kerjaya yang premium. Satu yang sangat menarik pada tahun ini, kita di bawah keleloaan pihak Universiti UNIZA membangunkan satu pameran yang dinamakan sebagai pameran 1001 Inventions, The Enduring Legacy of Muslim Civilizations. Bagaimana sebenarnya kita bawa hasil-hasil inovasi yang ada di seluruh dunia ini dan dibangunkan satu pameran untuk para pengunjung dapat melihat sebenarnya bagaimana Muslim Civilizations ini telah menghasilkan pelbagai jenis inventions. Sebab itu kita lihat bahawa pada tahun ini juga kita ada program FOI Run yang juga akan merapatkan hubungan kita dengan komuniti. Dan saya nak juga bagi mereka yang berkesempatan, pihak kementerian juga bekerjasama dengan pihak MORTEC, khususnya Istana Budaya, membawa suatu show yang dinamakan sebagai International Cultural Show ataupun Sounds of Malaysia at FOI. Dan saya kira program ini di samping kita ada pameran, kita ada pelbagai aktiviti, kita juga menyediakan perkhidmatan terus kepada rakyat. Maksud apabila sampai, memang kalau satu hari itu tak cukup lah kalau nak pergi pada setiap tempat. Sebab itu kita pada tahun ini, kalau dahulu kita hanya adakan 3 hari, tahun ini kita dah kembangkan kepada 5 hari. Saya kira pengisian bagi tahun 2025 ini sangat menarik, dan kita menjangkakan kehadiran lebih tinggi daripada tahun lepas. Dan saya juga nak berkongsi dengan rakan-rakan di universiti, di politeknik dan college community, khususnya rakan-rakan akademia, kerana ini adalah platform yang sesuai untuk hadir mengembangkan jaringan di peringkat antarabangsa. Sebab speaker-speaker yang kita bawa ini adalah prominent speaker, yang mana ini adalah peluang untuk rakan-rakan di IPT, rakan-rakan di kementerian-kementerian boleh connect terus dengan mereka ini, kerana mereka telah berada di Malaysia. Dan sekiranya boleh layari portal KBT, melihat nama-nama speaker ini, sekiranya berminat nak extend invitations kepada mereka untuk stay more longer di Malaysia ini, bagi
connect dengan IPT ataupun agensi masing-masing, kita tidak ada masalah sebab di peringkat KPT kita menggunakan pendekatan whole of government approach. Itu saja Cik Fizi. Maknanya kita sediakan platform dan kita juga nak menggalakkan IPT kita ni juga untuk melakukan ataupun untuk berkolaborasi bersama dengan pemain-pemain industri itu sendiri. Jadi saya lihat juga ini adalah satu perkara yang amat penting sekali untuk kita membawa setiap IPT kita ni supaya lebih luas networkingnya dan juga memudahkan untuk kita menghantar pelajar-pelajar kita untuk pergi buat internship dan sebagainya, dan juga untuk mendapatkan kerjasama strategik bersama dengan industri. Jadi pada pandangan Datuk sendiri, saya difahamkan juga ada pelbagai MOU, MOA dan juga pelbagai lagi lah yang akan ditandatangani bersama dengan kedua pihak, antara IPT dan juga antara industri itu sendiri. Pada pandangan Datuk, bagaimana Datuk melihat kepentingan untuk setiap IPT ini menjalankan kerjasama strategik bersama dengan industri? Bagaimana hubungan antara industri itu dapat kita pastikan di setiap IPT? Sebenarnya kalau kita lihat tahun ini, kita dalam pameran inovasi, pameran inovasi yang kita untuk di bawah segmen pameran penyelidikan dan inovasi ini, ada 3 tumpuan yang diberikan. Yang pertama adalah ready to commercialize. Yang kedua adalah ready to collaborate. Yang ketiga adalah ready to community. So dalam konteks ready to commercialize, bermaksud produk-produk di peringkat IPT ini memang apabila mereka pamerkan, mereka telah sampai ke peringkat readiness mereka itu untuk di-commercial. Jadinya potential collaborator itu sangat diperlukan. Boleh datang buat shopping. Kadang-kadang collaborator ini boleh datang shopping tengok produk, dan yang mana rasa bersesuaian boleh terus discuss untuk ada next, sama ada MOA ataupun menyatakan surat niat. Yang kedua adalah ready to collaborate. Mungkin mereka tak sampai lagi ke peringkat level commercialize. Cuma kita juga buka ruang sekiranya ada industri ataupun agensi ingin collaborate dengan researcher di IPT. Dan yang ketiga adalah ready to community, bermaksud pihak pemimpin setempat, pihak policy maker boleh melihat hasil-hasil di universiti yang di politeknik dan juga community yang boleh kita ambil dan terus laksanakan. Saya bagi contoh, kita bawa salah satu daripada yang popular, iaitu contohnya peternakan madu kelulut yang dengan hanya modal sekitar 600 hingga 1,000 ringgit yang boleh memberi pulangan selepas 3 bulan, yang berterusan bagi setiap hive itu RM300, dan dia berterusan sehingga bila-bila selagi mana ada lebah kelulut itu berada di situ. Bermaksud banyak benda yang telah kita buat dan kita laksanakan, dan produk-produk yang ready to community ni adalah produk-produk yang dah proven, yang kita dah buat proof of concept, kita dah laksanakan skala kecil, skala besar. Sebab itu saya melihat bahawa penting sangat untuk kita lihat dari segi kolaborasi ini. Dan kita juga melihat bahawa mungkin pada waktu itu nanti kita akan ada pertukaran MOU, MOA. Ini mungkin telah dibincangkan 2-3 bulan sebelum, pihak-pihak yang telah bekerjasama. Apa yang saya nak lihat adalah collaboration yang baru menerusi pameran-pameran yang kita berikan. Sebab itu saya melihat bahawa memang untuk pameran penyelidikan inovasi ini adalah peluang kepada all the potential collaborator. Tak perlu nak pergi kepada setiap IPT. Kalau contoh public university, kita ada 20 public university. Kalau di politeknik kita ada 36 politeknik. Sebab tak perlu nak pergi. Pergi satu tempat, kita kumpulkan semua. You boleh datang, boleh round, boleh buat shopping, tengok produk-produk yang ada, dan mereka di situ juga telah dimaklumkan bahawa untuk ready sekiranya ada perbincangan berkaitan dengan collaboration. Sebab saya lihat inilah peluang untuk kita mengukuhkan domestic industri ini, supaya negara kita boleh membangun menggunakan kearifan lokal itu.
Cik Afizi. Ya Datuk, kalau kita lihatlah, ini persepsi masyarakat lah. Bila sebut saja festival idea ni, pastinya orang ingat ini satu adalah forum, adalah macam talk ataupun adalah seperti penyampaian ilmu yang mungkin agak berat sikit untuk mereka datang ke sini apabila ada berunsurkan terlalu akademik ini. Jadi pada pandangan Datuk, kalau kita lihat pelbagai yang telah pun kita bincangkan sebentar tadi, bagaimana sebenarnya komuniti setempat terutamanya dan juga masyarakat daripada seluruh negara, sepatutnya mereka ni perlu datang ke Festival Idea Putrajaya ini dan dapat menerima manfaat itu. Apa antara perkhidmatan terus yang kita nak berikan kepada masyarakat ini semua, selain daripada kita mendengar ada talk dan juga ada forum dan sebagainya? Sebenarnya kalau kita lihat pendekatan FOI ini adalah bersifat santai. Memang kita ada forum-forum, tapi cara forum-forum ini dijalankan dalam bentuk santai. Mungkin dia nampak bersifat akademik sebab diuruskan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Tapi berdasarkan tahun lepas, polemik yang sama juga berlegar. Tapi alhamdulillah kita lihat dengan kehadiran masyarakat happy. Contohnya sambil mereka pergi ke pameran, mereka boleh berhenti sebentar untuk mendengar pocket talk. Di samping mereka nak pergi ke pameran Kerjaya, mereka boleh berhenti sebentar untuk menikmati persembahan-persembahan kebudayaan. So saya lihat perkara-perkara ini juga penting. Sebagai contoh, mereka ingin mendapat perkhidmatan teknikal daripada IPT. Di samping mereka nak dapatkan perkhidmatan teknikal, mereka juga boleh singgah di kafe-kafe yang datangnya daripada pelajar-pelajar college community ini. Sebab itu saya lihat bahawa pendekatan kita ini memang asasnya adalah perkongsian ilmu, tetapi cara pendekatan kita itu sangat santai. Saya sangat menyeru kepada rakyat Malaysia untuk menggunakan Festival Idea Putrajaya ini sebagai satu wadah untuk kita dah hadir untuk melihat sendiri bagaimana hebatnya IPT dalam negara kita. Bagaimana hebatnya agensi-agensi kerajaan, kementerian-kementerian kita ini mencipta pelbagai idea-idea inovasi bagi tujuan untuk kesihatan rakyat. Dengan kita melihat itu, kita akan mula memahami bahawa kadang-kadang idea itu kecil dan mudah sangat. Tetapi apabila ia dikongsikan dan dapat dimanfaat kepada kelompok yang lebih besar. Sebab kadang-kadang apabila disebut universiti, kita merasakan pameran ini pameran rocket science. Tak, dia tak, bukan pameran yang sebegitu. Ia bersifat inovasi sosial. Memang ada hasil-hasil yang high end, tetapi cara penerangannya sangat mudah untuk difahami oleh pelbagai lapisan masyarakat. Sebab itu saya sangat galakkan rakyat Malaysia untuk lock the date 4 hingga 8 November supaya hadir melihat sendiri. InsyaAllah tahun ini kita di peringkat penganjuran kali yang kedua, di peringkat negeri kali yang pertama, dengan kehadiran rakyat Malaysia. InsyaAllah tahun-tahun hadapan kita akan memperkenalkan konsep-konsep yang lebih dynamic, fresh. Sebab untuk makluman semua, sewaktu di awal kita membangunkan Festival Idea Putrajaya ini, perbincangan dengan Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Pendidikan Tinggi, mengarahkan saya dan kumpulan untuk melihat pelaksanaan di negara-negara luar. Dan alhamdulillah saya juga telah berjumpa dengan pihak yang menganjurkan Oxford Idea Festival, yang mana saya lihat bahawa apa yang kita buat ini sebenarnya setanding dan kita juga lebih kehadapan berbanding dengan negara-negara lain. Sebab itu pembudayaan perkongsian dan pendidikan ilmu ini akan menjeteras kepada Festival Idea Putrajaya nanti. Okey, maknanya dengan pelbagai aktiviti, dengan pelbagai segmen yang kita sediakan ini, setiap pengunjung tu dia boleh pilih
mengikut mereka punya mungkin ada kepentingan nak melihat kepada kolaborasi ataupun nak menghasilkan sesuatu yang bersama dengan IPT, mereka boleh pilih ke segmen itu. Dan mungkin ada juga yang nak lebih fun-fun ke, kita ada juga FOI Run nanti pada hari Sabtu. Itu saya kira lokasi Putrajaya ni sebenarnya satu lokasi yang sangat signifikan untuk run-run, kerana kita lihat juga setiap satu Ahad ada saja program-program, jadi kita nak galakkan juga mereka untuk datang bersama dengan kita. Dan FOI Run ni merupakan yang kali pertama kita adakan pada tahun. Ya, betul. Kita juga akan menjemput personality ataupun artis-artis yang belajar di universiti, alumni atau yang sedang belajar, atlet negara yang juga adalah student universiti, student politeknik dan juga college community, untuk mereka turut adil untuk bersama-sama memeriahkan FOI Run nanti. Okey, jadi pelbagailah kita lihat aktiviti-aktiviti yang bakal berlangsung di PICC dan juga sekitar Putrajaya pada 4 hingga 8 November nanti. Dan mungkin kata-kata akhir daripada Datuk lah untuk kita lihat kepada kehadiran pengunjung yang kita nak menggalakkan seberapa ramai untuk datang sama-sama dengan kita memeriahkan FOI ini. Oleh kerana program ini adalah penganjuran kali yang kedua, dan sebenarnya kalau kita lihat penganjuran secara fizikal sebegini, acara yang sebegini belum pernah lagi dianjurkan dalam negara kita ini. Yang kali ini kita memang dapat kerjasama daripada seluruh kementerian-kementerian di bawah kerajaan ini, dan kita juga daripada agensi-agensi pelbagai. Dan saya lihat bahawa dengan kehadiran kementerian-kementerian, mereka bukan bawa produk kementerian mereka, tapi mereka bawa apa idea-idea inovasi yang mereka telah laksanakan, yang telah memberi manfaat kepada rakyat. So saya lihat ini satu benda yang menarik supaya rakyat lebih appreciate sebenarnya apa yang dibuat. Dan sudah pasti di peringkat IPT, di bawah ekosistem pendidikan tinggi negara, kita lihat bahawa akan banyak hasil-hasil yang dibawa oleh setiap IPT untuk dikongsikan dengan rakyat Malaysia. Akhir pada saya adalah saya ingin menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk hadir beramai-ramai ke Putrajaya Festival of Idea pada 4 hingga 8 November nanti. Datang bukan hanya bawa anak-anak yang bersekolah, boleh bawa saudara mara, orang-orang di jiran tetangga, sebab kita melihat bahawa bila masuk tu saja mereka boleh pilih segmen yang mereka nak. Kalau yang suka kepada akademik, boleh pergi ke segmen akademik. Yang suka kepada perkara-perkara kebudayaan, boleh pergi ke segmen kebudayaan. Kalau ada adik-adik yang suka untuk games, akan pergi ke tempat games. Akan ada pertandingan-pertandingan robot contohnya. So perkara-perkara ini kalau saya nak listkan terlalu panjang. Sebab tahun ini kita memang the whole PICC itu akan dipenuhi dengan hasil-hasil penciptaan idea-idea di peringkat rakyat tempatan ini. So saya sekali lagi ucap terima kasih pada pihak KPT kerana bagi ruang kepada saya untuk mewakili jawatankuasa Putrajaya FOI untuk berkongsi maklumat ini. Dan kejayaan ini bukan kejayaan KPT semata-mata, tapi adalah kejayaan seluruh kementerian dan agensi, termasuk di peringkat industri, swasta ataupun pihak di luar negara, agensi-agensi antarabangsa. So saya harapkan sangat semua dapat hadir beramai-ramai, dan insya-Allah kalau kita terserempak, cam muka saya, cam muka Cik Hafizi, bolehlah kita selfie bersama. Ya, betul. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Datuk Dr. Muhammad Syarif Abdullah, Ketua Penyelaras Festival Idea, yang telah pun memberikan sedikit gambaran, bukan sedikit, banyak gambaran sebenarnya, mengenai Festival Idea Putrajaya yang akan berlangsung pada 4 hingga 8 November nanti. Baik, kepada pendengar-pendengar podcast KPT, jangan lupa untuk layari media sosial Kementerian Pendidikan Tinggi, dan juga ini paling penting sekali, untuk layari laman sesawang Putrajaya FOI untuk mendapatkan perincian lebih lanjut mengenai penganjuran Festival Idea Putrajaya yang akan berlangsung daripada 4 hingga 8 November 2025. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita datang ke Putrajaya
International Convention Centre ataupun PICC ini untuk sama-sama kita memeriahkan dan juga mendengar idea-idea baru, idea-idea inovasi, dan pastinya juga kita nak dengar kisah-kisah kejayaan selain daripada kita nak menyaksikan pameran-pameran berimpak tinggi daripada IPT-IPT kita dan sebagainya. Jadi sekian dulu podcast khas yang kita bawakan pada episod kali ini. Saya Hafizi Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat. Ikuti media sosial Kementerian Pendidikan Tinggi untuk informasi lanjut.